Hello everyone, welcome to Slay the World Bombas and Manja. Sekarang ni kita berada di Stadium Merdeka untuk Malaysia Creativity Award Fashion Jiwa Kuala Lumpur. Okey, bersama saya iaitu Mereka Fashion untuk Silawan Saloma, iaitu Nur Adli Fakrullah dan juga Om di sini iaitu Vana. Okey, so mungkin boleh start dengan awak ya, Adli. Mungkin awak boleh cerita serba sedikit. Apakah motif yang anda bawa di dalam Malaysia Fashion Creativity Award ini sendiri? Tema saya punya collection adalah Silawan Saloma. So saya punya inspirasi adalah Saloma Link Bridge. So saya ambil siluet, dia punya structure dan reka bentuk dalam rekaan saya lah. So dalam rekaan saya banyak menggunakan bentuk-bentuk diamond shape. So daripada tingkap, saya dapat shape tu daripada tingkap Saloma Link Bridge. Kemudian saya ambil colour dia. Lepas tu saya menggunakan main pencahayaan dalam baju. So saya sulam menggunakan benang reflektif dan juga glow in the dark. Wow. So kita boleh nampak lah apa yang ada dekat Saloma Bridge tu diketengahkan pada baju. Wow, sangat-sangat menarik. Okay, next kita ada Om. Okay, Vana reviving the old, redefining couture. Okay, so maybe boleh ceritakan sedikit mana dapat inspirasi untuk buat this motif? Okay, so it's inspired from Zoo Negara Malaysia. So what we can do from Zoo Negara to couture. So apa yang saya buat adalah I use my mom's old clothes, kain lama. Wow. Yeah, and then kain recycle untuk buat eco print untuk my design. So Vana means jungle in Hindu. Wow. Yeah, so I just translate the name to my collection. So reviving the old, redefining couture means you are literally renaming what couture used to be, and then you are redefining the way it is. Yeah, so that's my collection is all about. So yeah, Vana by OAR. Oh my god. Such amazing thing. Kita tak boleh fikir pun benda tu, tapi you telah menginspirasikan sesuatu yang baru. So Om, maybe you can share with us, okay? Mengapa anda memilih Jiwa Kuala Lumpur iaitu Malaysia Fashion Creativity Award untuk anda mengetengahkan rekaan fashion anda? Sekarang dekat dunia ni, the main issue is overconsumption of fashion. So what we can do is we can literally reuse, recycle, reproduce something old into something new. So apa yang saya tengok adalah MFCA, they do this thing in a big platform. And then for young designers like us, and then the other designers as well, it's a great opportunity and platform to show their collection while doing something that really changed the world in really fashionable way. So slay while doing it. Oh my god, that's so wonderful. Okay, next. Okay, Adli, mungkin boleh ceritakan kenapa anda memilih Jiwa Kuala Lumpur Malaysia Fashion Creativity Award sebagai platform anda untuk menengahkan rekaan anda? So saya setuju dengan apa yang cakap sebab kita sangat overconsumption sekarang. So even collection saya sendiri pun saya menggunakan fabric daripada fabric terpakai, iaitu saya menggunakan daripada alas tilam dan juga sarung bantal. So saya dye balik fabric tu menggunakan warna untuk dapatkan new texture kepada fabric tu sendiri. Kemudian saya sulam untuk dapatkan corak yang lebih unik, baru dan segar untuk dalam industri yang fashion. Wow. Kita sangat menginspirasikan dua mereka fashion ni sebab idea mereka sangat-sangat indah. Okay, so apa kata-kata anda kepada mereka yang dah support anda untuk join menyertai Jiwa Kuala Lumpur Malaysia Fashion Creativity Award? Saya nak ucapkan sangat-sangat ribuan terima kasih kepada semua orang yang support, memberi sokongan sepanjang usaha saya dalam Jiwa Kuala Lumpur ni. Saya sangat-sangat appreciate dan teruskan support saya dan rakan-rakan fashion designer yang lain dalam dunia industri fashion. Wow, sangat menarik. Okay, untuk Om sendiri, kepada siapa anda ingin berterima kasih yang telah support anda sehingga tercetusnya Vana ini sendiri? Actually, I want to thank myself for this beautiful idea, and then our beautiful mentors for guiding us. And then it's not just our inspiration from mentors, even our friends juga, diorang juga inspire dengan diorang punya ideas, level of creativity. Each and every one of them has their own level of creativity. So I really appreciate that. So you really can learn things from them lah.
So I really wish good luck for everyone, viewers, contestant, and everyone who want to like explore in fashion, sustainable industry. So joinlah Jiwa KL nanti. Gitu. Wah, dia promote sekali. Itu sangat penting. Okey, terima kasih Nur Adri Fakrullah dan juga Om kerana telah mereka cipta pakaian yang sangat menarik di Jiwa Kuala Lumpur Malaysia Fashion Creativity Award. Semoga maju jaya di masa akan datang di dalam dunia rekaan fashion. See you again and bye-bye. Slay. Yay!